Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Buletin Antara Pos 13 April 2017. Antara berita menarik hari ini. PAS sifatkan tuduhan Rafizi pendedahan kosong. Kerjasama politik PAS PKR makin pudar, kata penganalisis. PAS ada hak lah untuk saman ke buat tindakan undang lah terhadap Rafizi. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli menamakan bekas Timbalan Presiden PAS Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa sebagai individu yang didakwanya menerima dana One Malaysia Development Berhad. Rafizi membayangkan kemungkinan dana yang diperoleh Nasharuddin itu digunakan untuk melembutkan suara PAS terhadap kontroversi yang melanda pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Tuduhan itu bagaimanapun cepat dinafikan oleh PAS yang menganggapnya sebagai pendedahan kosong dan cubaan Rafizi untuk memburuk-burukkan PAS. Oleh sebab itu, perkara-perkara ini perlu disiasat kerana ada unsur gratification, iaitu adakah telah berlaku pertukaran sebagai pertukaran kepada wang yang telah masuk ke akaun Dr. Nasharuddin Mat Isa, adakah peranannya itu termasuklah untuk melembutkan dan melunakkan pandangan PAS terhadap isu 1MDB. Rafizi berkata maklumat itu diperoleh daripada seorang bekas pegawai paling kanan SPRM yang terlibat dalam siasatan ke atas 1MDB yang terpalit dengan dakwaan penyelewengan kuasa dan wang. Beliau bagaimanapun tidak menamakan bekas pegawai SPRM berkenaan, namun berkata mempunyai maklumat sahih mengenai aliran dana 1MDB ke akaun milik Perdana Menteri dan seterusnya ke akaun pemimpin lain termasuk Nasharuddin. Menurut Rafizi, dana itu disalur menerusi SRC International Sendirian Berhad, bekas anak syarikat 1MDB. Nasharuddin adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Gerakan Kesederhanaan Global atau GMM. Beliau masih ahli PAS namun gagal mempertahankan jawatannya sebagai Timbalan Presiden pada pemilihan parti tahun 2011. Ahli Parlimen Pandan itu turut cuba mengheret Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam kancah 1MDB apabila mempersoalkan sama ada beliau benar-benar menyemak sumber wang yang diperoleh PAS. Sebagai seorang pimpinan ulama dunia yang diangkat-angkat sebagai dunia, adalah menjadi tanggungjawab kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk memastikan tidak ada satu sen pun yang mengalir dari mana-mana sumber yang syubhah ataupun yang diragukan yang masuk untuk membiayai aktiviti PAS atau digunakan oleh PAS. Hadi sebelum ini berkata cubaan Rafizi mengaitkan PAS kepada dana 1MDB adalah pembohongan 300%. Dalam reaksi spontan, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menyelar pemimpin PKR itu. Tuan Ibrahim berkata Nasharuddin tidak lagi aktif dalam PAS sejak 2011 dan tuduhan Rafizi mengaitkan PAS dengan dana 1MDB tidak masuk akal. Nasharuddin sudah pun tidak aktif dalam PAS daripada kalah tahun 2011. Dia pun tak nak jejak, dia tak nak datang pejabat PAS, kita pun tak tahu jumpa tak jumpa dengan dia. Yang keduanya kita pun tak tahu. Soalan ni kenapa yang dia babitkan dengan orang PAS, kemudian nak babitkan pula dengan sebab apa PAS tak bercakap tentang YNDB. Tengoklah laporan-laporan dalam surat khabar kami, sikap kami terhadap YNDB. Buat perlahan pula sekali saya turut Hadi Awang sebut kata YNDB. Tak elok benda itu sikap itu. PAS tidak bercadang untuk mengambil tindakan atau meminta penjelasan daripada Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa susulan pendedahan Naib Presiden PKR Rafizi Ramli bahawa beliau menerima dana 1MDB. Naib Presiden PAS Dr. Idris Ahmad berkata walaupun Nasharuddin masih ahli PAS namun beliau sudah tidak aktif dalam PAS sekian lama. Idris menegaskan tidak wajar sama sekali untuk Rafizi atau sesiapa sahaja mengaitkan PAS secara langsung dengan dakwaan terhadap Nasharuddin. Yang keduanya kami pun tak tahu, kami dah terputus hubungan dengan dia. Dia pun tak pegang apa jawatan dalam parti sebagainya. Apa nak babit? Dia seorang dah lah. Takkanlah kita kata kalau ada di kalangan ahli PKR yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan skandal perempuan, takkan kita nak kata PKR terlibat.
Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada PAS akan mengambil tindakan susulan selepas pendedahan ahli Parlimen Pandan itu. Idris tidak menolak perkembangan terbaru ini dilakukan untuk membentuk persepsi buruk masyarakat terhadap PAS. Dia tujuannya nak burukkan PAS. Sudah lama ni macam-macam dituduh. Mula-mula dia pun pelik juga. Mula-mula kata PAS dapat 90 juta. Kemudian pula orang yang rapat dengan pimpinan PAS. Kemudian pula bekas pimpinan PAS. Itu 3 step ni. Apa tujuannya saya pun tak faham. Tapi kita tengok tu kesian lah kepada kawan-kawan saya. Pimpinan-pimpinan PKR yang lain yang punya repo yang baik dengan PAS. Dalam pada itu, pemimpin PKR bingkas menjarakkan diri daripada pendedahan yang dibuat Rafizi. Menurut mereka, tuduhan yang dibuat Rafizi adalah atas dasar ahli parlimen dan tak seharusnya memberi kesan kepada hubungan PKR PAS. Dia ahli parlimen Pandan. Dan kalau dia nak dedahkan apa pun, dia itu ialah kuasa dia lah. Adakah dia dari EWOK ke, ada dia dari parti ke, tapi kalau dia nak buat dia ahli parlimen Pandan, dia bagi dia dedahkan lah apa yang maklumat dia ada. Dalam pada itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR Pusat, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, turut senada dengan pendirian Adun Sri Andalas itu. Ini daripada maklumat yang dia terima. Jadi bila maklumat dia terima tu, untuk dipastikan SPRM tu memeriksa akaun SRC melalui akaun Perdana Menteri dan disebarui pada Nazaruddin Mat Isa tu. Untuk dibuat siasatan. Ada dari ini Rafizi yang membongkarkannya. Tambah Ahli Parlimen Kuala Langat itu, sama ada soal pendedahan tersebut berkait dengan tahaluf siasi dengan PKR, ia akan dibincangkan di Majlis Pimpinan Pusat kelak. Dalam pada itu, pendedahan Rafizi dilihat sebagai serangan secara terbuka PKR terhadap PAS. Penganalisis politik Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, ia boleh dikatakan satu usaha untuk memutuskan hubungan di antara kedua-dua parti itu menjelang pilihan raya umum akan datang. Petang tadi, Rafizi mendedahkan Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa sebagai bekas pemimpin PAS yang didakwa menerima sebahagian dana 1MDB. Menurutnya, maklumat itu diperoleh daripada bekas pegawai paling kanan dalam SPRM. Azizuddin kemudiannya berkata, pendedahan Rafizi itu akan mengeruhkan lagi hubungan PKR PAS. Ujarnya lagi, PAS perlu bersedia untuk menerima kesan atau akibat daripada pendedahannya itu. PAS ada hak lah untuk saman ke buat tindakan undang-undang lah terhadap Rafizi. Jadi itu hakikat lah. Kalau tuduhan dilepas kepada pihak-pihak tertentu, jadi pihak tertentu boleh bereaksi lah, menafikan dan juga buat tindakan undang-undang lah sekiranya perlu lah. Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS N. Bala Subramaniam menolak pergerakan itu menyokong usul meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 atau Akta 355 kerana ia agenda peribadi Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Sebaliknya, Bala Subramaniam berkata DHPP menyokong usul itu kerana ia selari dengan Al-Quran. Jadi maknanya saya sokong kerana RUU ini dah apa yang sebut dalam Quran. Bukan ini adalah agenda presiden ataupun adik-adik sendiri. Bala Subramaniam berpandangan tidak wajar bagi ahli parlimen bukan Islam menghalang orang Islam mengamalkan kitab suci Al-Quran seperti mana penganut agama Hindu mengamalkan kitabnya. Kami memang sokong untuk laksanakan RUU 355 ini sebab ini adalah hukuman Mahkamah Syariah untuk orang Islam sahaja. Jadi orang bukan Islam tak payah bimbang risau tentang akan jadi apa-apa pada hukuman pada orang bukan Islam. Usul pindaan Akta 355 adalah untuk meningkatkan had hukuman sedia ada agar ia menyamai taraf Mahkamah Sivil. Ahli Dewan Undangan Negeri Kapayan, Dr. Edwin Borsi memberikan kata dua kepada DAP sama ada meletakkan dirinya sebagai calon untuk mempertahankan kerusi tersebut atau beliau keluar parti. Ugutan itu dibuat Borsi selepas beliau mendengar desas-desus bahawa kerusi yang disandangnya kini akan diberikan kepada pengerusi DAP Sabah, Stephen Wong, pada pilihan raya umum akan datang. Borsi memberitahu Stephen ada menemuinya dan berkata kerusi itu kekal miliknya. Namun bagi Borsi, itu bukan jaminan.
Beliau kemudiannya memberikan kata dua kepada DAP untuk memilihnya sebagai calon pilihan raya akan datang. Jika tidak, beliau akan keluar parti dan menjadi adun bebas. Bossi memenangi kerusi Kapayan pada pilihan raya umum ke-13 dengan majoriti 7,000 undi dalam saingan 4 penjuru. Sebelum ini timbul desas-desus Bossi akan meninggalkan DAP yang kemudiannya dinafikan beliau. Pada PADU 13, DAP memenangi 4 kerusi DUN dan 2 parlimen di Sabah. Ketua Angkatan Muda PKR Ampang, Dato' Adam Rosli hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pagi tadi dipercayai untuk disiasat berhubung dakwaan kekayaan luar biasa yang dimilikinya pada usia yang terlalu muda. Menurut sumber SPRM, beliau berkemungkinan akan ditahan selepas selesai disoal siasat agensi itu. Siasatan hari ini menyusul selepas percakapan Adam berhubung isu yang sama dicatat SPRM pada 10 Februari lalu. Berita kekayaan luar biasa Adam didedahkan UMNO bahagian Ampang. Adam dalam usia begitu muda dikatakan mampu memiliki sebuah banglo mewah di Ampang dianggarkan bernilai antara RM3 juta dan 4 juta sedangkan sebelum ini terlibat dalam kancah politik pernah menetap di kawasan setinggan kampung pinggir Lembah Jaya. Beliau didakwa bukan sahaja memiliki banglo mewah berkenaan tetapi turut mempunyai beberapa buah rumah di tempat lain. Ini berita yang baru kami terima. Dato' Adam Rosli baru sahaja ditahan SPRM selepas selesai disoal siasat agensi itu. Pemimpin muda PKR Ampang ditahan selepas hadir untuk memberi keterangan bagi kali kedua. Sumber SPRM melaporkan melihat Adam dengan tangan bergari pada jam 4.10 petang untuk dibawa ke lokasi lain. Sumber itu memberitahu pemimpin kontroversi itu dijangka ditahan reman esok. Adam 28 tahun disiasat bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Mahkamah Magistrate Sepang menetapkan 30 Mei depan bagi sebutan kes 2 wanita warga asing yang didakwa membunuh seorang lelaki warga Korea Utara, Kim Jong-nam. Kes itu terdahulu dimohon ditangguh oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad bagi membolehkan pihak pendakwaan mendapatkan segala dokumen yang diperlukan ketika perbicaraan kelak. Hakim Mahkamah Session Harith Shah Muhammad Yassin yang bertindak sebagai magistrate dilaporkan membenarkan penangguhan selama sebulan setengah itu. Mahkamah turut mendengar dan menyatakan beberapa aduan yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan antaranya permohonan mendapatkan kenyataan yang diambil oleh pihak polis daripada 3 saksi warga Korea Utara yang telah kembali ke negara tersebut. Permohonan lain termasuk rakaman kamera litar tertutup atau CCTV di beberapa kawasan di tempat kejadian yang tidak ditunaikan oleh pihak polis. 2 wanita itu warga Indonesia Siti Aisyah 25 tahun dan warga Vietnam Duan Thi Huong 28 tahun bersama 4 lagi yang masih bebas didakwa membunuh Jong-nam di Balai Berlepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 atau KLIA 2 kira-kira pukul 9 pagi 13 Februari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Mahkamah Magistrate Trafik hari ini menetapkan 17 Mei depan untuk sebutan semula pertuduhan terhadap jurujual wanita yang memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal pada 18 Februari lalu. Magistrate Salina Omar menetapkan tarikh itu bagi pengurusan kes selepas menerima permohonan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nasir kerana laporan forensik belum siap sepenuhnya. Terdahulu, Muhammad memohon mahkamah tempoh 4 minggu untuk serahan dokumen. Pada 28 Mac lalu, Sam Keting, 22 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal. Mahkamah kemudian menetapkan hari ini sebagai tarikh sebutan semula untuk pengurusan kes. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu kenderaan di jalan lingkaran dalam secara melulu atau dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal pada jam 3.20 pagi 18 Februari lalu. Jika disabit kesalahan, Sam berdepan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda RM20,000. Pasukan mencari dan menyelamat pada Rabu menemui mayat mangsa ke-7 kejadian banjir lumpur di ladang kelapa sawit Senfu, Tongon di daerah Kinabatangan pada 1 April lepas. Ketua Polis Daerah Kinabatangan, Superintendent A. Sahad Rahmat berkata, mayat kanak-kanak lelaki dikenali sebagai Alan, 11 tahun ditemukan oleh penduduk kampung di Sungai Milian pada jam 2.30 petang.
Katanya, pasukan SAR terdiri anggota polis, bomber dan Angkatan Pertahanan Malaysia pergi ke lokasi penemuan mangsa pada jam 6 petang dari jeti Kampung Pinangah. Pasukan SAR sampai di lokasi mayat ditemukan di Sungai Milian, kawasan Kampung Pingas pada jam 8.56 malam dan kembali ke jeti Pinangah pada jam 10.45 malam. Penemuan mayat itu menjadikan jumlah 8 mangsa disahkan meninggal dunia, manakala satu mangsa wanita, Asma 37, masih hilang dan 2 lagi selamat. Dalam kejadian itu, 11 sekeluarga dihanyutkan banjir lumpur selepas rumah kongsi didiami mereka roboh akibat tanah runtuh di kawasan itu. Sekian buletin Antara Pos untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.